Kena yakin. Alhamdulillah. Saya letak jawatan tahun 1989. Sampai hari ni hidup lagi abang. Abang umur apa? Ha? Oi, tu subsidi lebih dah tu. 68. Oi, aku 71 weh. 71. Otak clear lagi tu. Quran ni boleh pergi sampai 101 insya-Allah. Sama dengan Mahathir. Saya syukur kepada Allah dapat membuktikan keyakinan saya terhadap ajaran Islam, terhadap keputusan Allah yang haram saya tinggal. Saya masih hidup sampai hari ini, tapi saya tak kaya. Cukup dengan apa yang ada. Rumah saya kecil abang. Nah, dari dulu sampai lah itu. Nak buat rumah besar apa? Aku senang lena. Bagi mantai royuk. Bagi mantai royuk. Bawa kereta boleh nak. Hampa tak boleh buat sebab hampa martabat rendah. Jiwa tenang, tak ada lorak apa, alhamdulillah. Ya, sekolah saya pun ada masalah kewangan lah ni. Sebab saya dah tak boleh lah macam dulu. Saya hanya ceramah dulu satu Malaysia saya pergi. Memang rezeki murah. 15 tahun saya duduk cari untuk sekolah. Tu saya boleh buat 7 buah bangunan. 7 juta. Tu nak bayar gaji lagi. Dan anak saya ambil alih. Kan? Tu saya kata kita tengoklah macam mana. Nah, Tuhan nak tolong kat mana kita akan tahu.